Tapi kalau dalam jangka masa yang panjang, ya, dia boleh merosakkan buah pinggang. Pengambilan suplemen dan juga ubat-ubatan ini adakah akan memberi kesan kepada fungsi buah pinggang tu? Okey. Satu soalan yang baik, selalu kita sering ditanya tentang suplemen dan ubatan. Okey, kalau ubatan yang kita nak ambil tu, kita kena pastikan dia mempunyai yang kata pendaftaran lah dengan KKM. Dan tentang sebegitu juga dengan suplemen lah. Cuma memang tak dinafikan ada ubatannya yang memang kita tahu dia boleh merosakkan buah pinggang kita ambil dalam jangka masa yang panjang. Sepertinya ubat tahan sakit dan ubat gastrik seperti proton pump inhibitor. Okey, dan beberapa jenis antibiotik lah yang mana kita jarang guna, tapi kalau dalam jangka masa yang panjang, ya, dia boleh merosakkan buah pinggang. Dan suplemen masalahnya kalau yang tak diiktiraf, kita tak tahu apa benda sebenarnya bahan yang diletak dalam tu. Jadi susahlah bila kita tak tahu apa benda sebenarnya dan kita ambilkan sebagai suplemen untuk kehidupan harian kita. Jadi suplemen tu memang kena ada KKM punya kelulusan dulu. Ya, definitely.